Ni saya tolak je. So far lebah ni dia tak agresif lah. Dia try pegang, nampak tekstur dia agak lembut. Lembut je. Betul. Maksudnya dalam sebulan lebih atau ke 2 bulan macam tu lah. Kalau wax tu terlalu baru, dia akan warna putih. Kalau you nampak yang banyak-banyak ni, yang ni lebah pekerja, worker bee. Maksud dia yang buat kerja, yang jaga sarang, yang cari makan, semua worker bee punya tugasan. Right. So untuk lebah jantan, tugasan dia tak banyak. Tugasan dia hanya mengawan saja. Dia kerja senang saja. Lebah jantan ni. Ni lebah jantan. Ni lebah jantan. Besar juga Okey, so lebah jantan you tak perlu risau, memang dia tak akan sengat lah. Oh, jantan tak sengat. Jantan tak sengat. Nampak yang queen tu. Queen tu. Yes, tu queen. Dalam. Dahsyat lah you nampak queen. Nampak weh. Celah dia. You boleh buat lah. Celah dia. Tu dah. Ada. Okey, so ni queen bee dia lah. Macam mana kita nak kenal queen bee dia? Kita tengok bahagian abdomen dia, nampak? Dia panjang. Ini queen bee dia. Okey, lebah jantan dia more bulky. Honey ni bahagian atas. Nanti you makan sekali honeycomb ni. Oh, makan sekali dengan boleh. Punya macam singgam. Okey. Itu madu. Itu madu abang tenang. Maksudnya honey yang dia makan ni hasil daripada nektar kawasan radius rumah abang ni lah. Maybe radius dalam maybe 300 meter ke? 300 600 meter ataupun 100 meter. Alright. Dia lebih kecil. Dia lebih kecil. Macam ni, madu dia pekat, likat betul. Ada setengah honey dia cair. Kenapa dia cair? Maksud dia kita ambil madu tu dalam keadaan waktu yang tak tepat. Lepas lebah dia buat honey, dia kena fanning tu. Bila dah kering, dia akan seal honeycomb ni dengan wax tu. Maksudnya produk sudah siap. Yang jadi problem, kita ambil madu lebah, agak-agak kita tahu dah, dia sudah siap. Tak ada kan? Kita nampak madu, kita ambil saja. Sebab tu bila kita kadang-kadang kita ambil, madu tu cair lagi. Dia belum siap. So bila terlampau cair, risiko untuk jadi fermented tu tinggi. Sebab tu dia jadi masam. So far boleh je makan, tak ada masalah. Tapi ada orang suka, ada orang tak suka. Cuma dia berubah sifat saja. Nanti bagi siapa jiran ke. Banyak pengetahuan juga.